Assalamualaikum dan semua untuk orang warga Malaysia. Saya bersama dengan nampak Sega orangnya di sini. Boleh memperkenalkan diri? Perkenalkan diri. Ya. Saya dia beri nama yang diberi Zulfaqar. Terpulanglah nak panggil Datuk ke apa ke, saya okey je. Jadi Datuk Zulfaqar berada di kios Pago. Buat apa dekat sini ya? Saya nak tahu buat apa kat sini. Saya sebenarnya ada beberapa projek di kawasan Bancu Jaya, di kawasan Pago. Wow. Dan kebetulan saya lalu di sini, saya ada nampak ada seketul ayam Muiz ni, yang mana menarik perhatian saya disebabkan ini orang Melayu kita. Ya. Orang Melayu kita yang berniaga ni. Jadi saya rasa macam satu benda yang patut kita ketengahkan. So, alang-alang kita berada di kios Muiz Hot Chicken ni. Boleh saya tahu apa ni banner ni? Cheeky Fly ni, Datuk Zulfaqar. Ya, saya perasan pasal saya tertarik tadi pasal ada kapal terbang tadi di sini. Jadi saya ingat menang beli Muiz menang kapal terbang, rupanya tidak, ke Tanah Suci. Alhamdulillah. Jadi apabila kita membeli ayam goreng di chicken tender. Ya. Ya. Saya Ada tak boleh. projek itu. Saya tak boleh dengar tender. Saya rasa macam melibatkan saya di dalam industri ayam goreng. Jadi dengan pembelian chicken tender tadi tu, Betul. anda berpeluang untuk bawa balik ni untuk anak muda. Betul. Kita boleh lihat ada 2 biji motosikal Yamaha RZ, yang mana setiap tahun akan ada RZ members. Jadi mungkin tak perlu keluar modal untuk beli motor. Betul. Terus boleh bawa pulang 2 biji motosikal. Cheeky Fly belum sampai langit. Betul. Yes, belum sampai langit. Terima kasih. Itu Ada lagi. yang kita kena ingat sampai bila-bila. Ingat sampai bila. Baik.